Oh, yang ni soalan serius sikit lah. Awaknya. Oh, Pasal apa? yang ni. Apa beza orang menega burger dulu dengan menega burger lah? Burger Sama? dulu dengan mana sama Mat, tak sama Mat. Okey. Orang dulu dia tak ada marketing hebat-hebat. Orang zaman sekarang marketing hebat-hebat. Tapi orang sekarang ni ceroy. Stall lampu lilak apa semua cerai lagi. Ceroy. Orang dulu punya hebat meniaga burger. Dia ada satu ilmu memanggil pelanggan. Dia orang pakai bawang aja panggil pelanggan. Bawang. Orang sekarang mana ada guna bawang nak panggil pelanggan. Orang lah mana ada nak masak bawang sebelum nego bang, tak payah pakai bawang lah. Kita pakai baju ketat-ketat. Saya tengok orang tak pakai baju pun dah nego. Stop orang lah Azim. Kau itu aku cakap orang lah ni meniaga ceroy. Boleh nego tak pakai baju lah. Itu tak boleh Mat, haram Mat. Bawang macam mana bang? Takkan nak sangkut bawang keluar kedai ke bang? Ambil Orang aku lari tunjuk. je dah. Mai aku ajar cara macam mana nak memanggil pelanggan melalui bawang ni. Jom, Ah, mari sini. Apa benda ni bersangkut pauk ni bang? Tak, ini kulit-kulit bawang, bawang pokok bawang yang mana kita dah potong tu, mana yang tak habis tu. Okey. Kita letak dengan dia dekat sini. Jadi kita cuma boleh letak margarin lah. Ni. Campur dengan margarin. Lepas tu bagi dia naik bau. Dia akan keluar satu bau. Bau macam bau saya. Oi. Sebab ni bawang India memang sebiji bawang hang Mat. Oi. Oh itu yang pelaris tu. Dia bau macam bawang hang lah lebih kurang. Inilah bau orang-orang meniaga burger dulu. Bila kita lalu je satu stall burger dekat mana-mana dalam kampung ke, kat dalam taman ke ataupun dekat tepi-tepi simpang. Inilah bau dia. Dia ada bau campuran margarin dengan bau bawang tadi tu. Itu yang boleh manggil pelanggan datang untuk beli burger dah. Dia tahulah ada kedai burger dekat tepi-tepi kampung ataupun dekat tepi simpang ataupun dekat tepi-tepi taman tadi tu. Mat, dengan cara ni lah dah ramai orang meniaga burger dulu dapat tarik panggil ramai pelanggan dia tu Mat. Cara dia ni. Macam tak betul bang, ni cara lapuk bang. Ya ke? Hang tu lah tak pernah duduk zaman tu. Hayya 'alal falah. Azan lah tu bang. Oh lomak Mat. Betul lah Mat. Alamak, panggilan tu lagi betul Mat. Panggilan tu lagi berjaya sebenarnya. Bukan bawang ni yang menjayakan satu-satu ni. Ini semua ni kurafat ni Mat. Tahayul ni Mat. Bawang ni. Memang betul lah kata Mat. Ini semua tahayul ni Mat.